Support Adir. Food you love with Food Panda. Ai, Download the app and nak kena bantai berapa isi? Ai, saya takut awak je yang kena bantai dengan saya. Ha. Jap. What are you kidding? Tak payah kot. Ya. Sekejap. Kau lambat sangat. Assalamualaikum. Alamak, aku nak tukar nama duk. Macam mana aku nak tukar? Serabut aku. Pengalaman lah.
tu. Nak diam ke nak kena B? Bukan kalau kena B kan, saya balik ke A terus. Balik ke A terus rehat. Itu dia, Sabah menentang dengan Manchester United. Pertemuan yang tidak diduga. Pertemuan yang tak disengajakan. Lalu rindu yang tak terkata. Namun sayang yang tak dikata. Tapi saya punya ni dah lah macam apa dah. Ngantuk aku dengar. Alah, ngantuk tidur lah. Zaz, sabarlah. Tak masuk. Okey, itu dia. Bagi ke friend Ananya. Tak baik kita menganiaya seseorang kerana menganiaya itu adalah hukumnya berdosa besar. Sapi sali pula dah. Ada. Ada ke? Ni memang tak dapat gorok ni. Tak boleh. Titok B dia. Mabuk ke? Abang bukanlah mabuk. Abang kata, saja. Nak bagi maknanya tengah berduka lara, jadi happy. Jadi sabar tu. Okey hujung. Okey belakang. Okey depan. Okey belakang. Belakang balik. Tepi. Bukan belakang, tepi. Okey gerak. Okey tarik balik. Okey hujung. Bukan. Okey mantap. Okey hujung. Okey bagi balik. Okey mantap. Belakang balik. Okey sana. Okey belakang balik. Okey bagi sana balik. Bila dapat manager cacat ni kan, player pun akan jadi cacat lah. Okey sana balik. Okey mantap. Okey let's go. Bagi sini. Bagi balik. Bukan. Okey mantap. Okey bukan. Pandai main tak? Okey. Bagi. Okey sana cepat. Patah balik belakang. Hujung sana. Okey keeper. Okey sabar. Bagi defend dulu. Okey gerak. Okey midfield. Lembab. Itu orang panggil lembab. Lembab. Okey bagi atas. Okey gerak. Pandai main ke tak? Tak pandai main. Bukan macam tu. Bukan. Siapa? Okey bagi hitam. Gerak hitam. Okey hitam lagi. Kenapalah? Sabah saya rasa semua orang yang putih-putih kan. Sepanjang saya pergi Sabah kan, tak pernah nampak orang hitam kecuali saya je. Okey mantap. Okey. Ya Allah. Sedap dak Yaya baru. Entah. Saya tak pernah lagi rasa. Ini lagi teruk hitamnya. Okey let's go. Okey bagi atas. Okey gerak. Geraklah Messi. Apa buat tu Messi? Apa bikin tu? Okey bagi atas. Okey gerak. Okey bagi bawah. Okey. Alhamdulillah. Ya Allah. Apa isi hitam? Bukan. Saya kan, bila saya pergi Sabah kan, saya tengok kan, orang sekeliling sana semua tak ada hitam tau. Kecuali saya je. Kawan saya putih. Kawan saya yang satu lagi pun putih. Saya je guys. Yang tak adalah orang kata hitam, cuma gelap sikit. Gelap sikit je, tak banyak pun. Alah, tak payah nak tukar-tukar player duk. Kau kan bangga, bukan bangga. Kira macam apa kata misu. Mixing. Alah, beria lah MU ni nak tukar apa, nak tukar orang apa semua. Beria duk, beria. Beria ke guys? Beria duk. Okay, let's go. Okay. Akara Messi.我怎么好凶啊？Akara Messi. 我怎么好凶啊？我凶死我！我凶。Okay, Akara Messi.
Gerah. Semoga kalah ni sekarang nak ikut perangai. Jangan. Jangan doa macam tu. Cuba awak doakan semoga Abang Isi. Semoga Abang Isi menang. Semoga siapa-siapa yang berlagak itu hari apa semua dia kalah. Okey, Akar Messi. Bukan. Wah, syu semua. Waduh lah. Wah, semoga kalah sentiasa. Jangan. Awak kena support Abi. Okey, Akar Messi. Semput. Akar Messi. Weh, ref. Apa tu, ref? Apa tu? Okey. Bagi. Duk celah kangkang pula dah. Okey, bagi. Okey. Akar Messi. Apa pula? The goal scorer for Manchester United after 76 minutes is number 18, Safi Sani. Substitution on the field. Number 10. Coming on to replace him is number 19. Kau tukar lagu kau dah macam macam tengok Liga Super berenang dah lain. Okey, jujur saya cakap saya takkan bercinta dengan orang Sabah. Takkan bercinta dengan orang Sabah. Tak akan. Sumpah saya cakap takkan bercinta dengan orang Sabah. Tak akan. Aku tak akan bercinta dengan orang Sabah. Kau ingat orang Sabah nak kau mesti tak parah lagi kes. Parah, masih parah. Awak area mana? Itu hari bukan awak pindah Johor kan? Awak pindah Johor kan? 5 tahun yang lepas. Awak ke siapa? Lokasi mana malam ni? Kulai. Siap memang. Rumah AC bukan. Habis ni nak try pula boleh? Bisa. Tapi Syira dulu baru awak. Syira dulu. Dia nak ni repeat Kelantan lawan dengan Negeri Sembilan. Lepas tu baru awak, okey? Pukul berapa pergi? 10 kot. Pukul 10 nanti saya pergi rumah Lan dulu. Pergi rumah Lan. Kau JB mana? Pantai Lido dan Ngabe. Sekejap, macam mana saya nak buat balik Sekejap. Sabar. Saya buat balik. Saya tak pro. Itu abang saja je bagi awak menang. Abang saja je bagi awak menang. Abang ikutkan abang boleh je nak menang. Cuma kesian dekat awak. Sumpah tak tanya. Orang tanya sikit je kot.
Takut waktu kita tengah WC tu, dia lari macam hari tu, kain hijau jatuh. Oh, green screen kan? Ya, sebab saya tak beli dia punya batang tu. Bukan batang lain, bukan. Batang ni, batang apa green screen ni. Saya lekatkan je. Itulah lain kali main betul-betul bukan asyik kalah. Batang bukan. Syira mana Syira? Syira kalau awak lambat lagi saya ambil ais dulu. Astagfirullah, batang apa? Bukan. Batang ni kan green screen tu dia ada batang. Tiang. Tiang. Report live ni. Tiang untuk green screen ni. Saya tak buka tiang tu. Saya tepek je. Apa tiang? Iyalah tiang lah. Kau ni yang bukan-bukan je ajar aku. Apa? Bukan benda tak elok. Ya Allah, benda tu memanglah elok tapi untuk kahwin. Tapi ni, tiang ni. Ya Allah, macam mana aku nak explain lah? Tiang. Mengandungi unsur seksual. Pergi mampus dia muka korang sejabat aku. Benda tiang ni, tiang green screen. Kan sebelum ni orang tak pakai green screen. Itu yang bila orang buat live apa semua, dia jadi macam apa, muncul timbul. Listen, diorang ni memang yang kuban-kuban duk. Wah, dia serabut. Wah, bukan. Tison, awak duduk kat mana? Awak Johor kat mana? Otak kuning si bukan. Awak dengan lagi 2 orang Sabah tu pindah Johor juga ke macam mana? Jomlah. Dia macam ni guys. Sebelum saya buat live dekat TikTok kan, saya buat live dekat Bigo. So Tison tu lah orang pertama jadi backup saya. Tison, lepas tu Abang Far. Tampoy, dia dekat Shah Alam lagi tu. Oh, awak dekat Tampoy. Yang 2 orang Sabah tu dekat Shah Alam lagi. Tengok Wasabi kejap, saya tengah main game. Kalau saya buka nanti, ni tak cantik ni. Itu tak cantik ke sekejap Nanti saya buka ya. Astagfirullah, kau pun sama. Iya. Habis tu awak duduk dekat Tampoy, awak buat apa? Tampoy kalau nak pergi ke Dangabe 15 minit rasa. 15 minit ke 20 minit macam tu lah. Masih apa? Awak kan memandangkan dah 5 tahun kan tak join para apa semua. Apa kata awak ikut saya? Nak? Apa kata awak ikut saya? Nanti saya bayarlah awak dalam apa RM40 ke. Ya, dekat JC. Dekat je dalam 15 ke 20. Cuma itulah. Sahabat kita yang lagi seorang tu kan. Kan saya kan ada apa kata. Kalau buat lah saya mula-mula kan 1 jam. Lepas tu lagi 1 jam kan si Mucit. Tapi Mucit sekarang dah tak ada dah. Mucit sekarang dia dah entahlah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kalau dia ada buat live apa semua, kalau awak ada masuk live dia, nanti sampaikan salam saya lah kat dia walaupun jahat macam mana pun dia tu, saya tetap sayang dia macam abang saya sendiri tau. Bila main Stumble, by the way, Ain kata kalau Tok dalam main Stumble, so share, iya. Lagi 2 game je, tunggu Syira dengan Aish kejap. Hash kuning. Ingat lagi dia dekat apa? Biasalah. Saya pun dah lupa DP dia tau. Yelah, saya tengok balik dekat TikTok dia dah block. Tengah makan. Aish, jom Aish. Siapa-siapa ulang balik. Ni tak baik tu. Awak tu yang ingatkan. Nanti sampaikanlah salam saya dekat dia. Saya rindu dia. Walaupun dia jahat macam mana pun, saya masih ingat dia punya jasa baik tau. Mr. Mucik, iya, betul. Disebabkan dia lah saya terjebak dalam dunia streaming ni tau. Assalamualaikum, happy birthday si. Birthday siapa pula? Nak aku sampaikan tak isi? Awak ada ke akaun dia?
Saya ke AC ni? Bukan. Kira macam apa kata? Saya terjebak dalam dunia streamer ni disebabkan si Mucik tu lah. Oh, dia ada follow aku tak follow back. Nombor dia ada meh? Saya tak ingat lah saya ada nombor dia ke tak. Nanti ni lah. Kalau ada nanti saya check awak Sebab dekat TikTok dia dah block saya. Lepas tu saya mesej pakai second account sebab saya nak tahu khabar berita mak dia. Mak dia kan tak tahulah. Setengah kata sakit, setengah kata dah pergi. So saya tak tahu mana satu sekarang ni. So at least kalau dia balas apa semua, saya nak mengucapkan salam takziah. Saya kira macam tumpah simpati apa yang dah jadi dalam kehidupan dia. Sebab seingat saya 10 tahun dia tak balik kampung dia. Dan bila saya dah ada kereta apa semua, saya bawa dia balik kampung. Bawa pergi dia ziarah arwah ayah dia apa semua. Bila dia ziarah bersihkan kubur arwah ayah dia kan, time tu lah saya jadi terkesan sangat. Bila saya tengok dia meluah sambil menangis, sambil bersihkan apa semua. Saya nak tenangkan dia, tapi tak apalah. Daripada saya tenangkan dia, lebih baik saya bagi dia lepaskan dulu apa segalanya yang dia pendam selama ni. Sebab itulah kadang-kadang kita bagusnya kita menangis tu. Sebab bila kita menangis, kita dapat lepaskan segala-galanya. Kaisi nangis bukan, saya tak nangis lah. Dah lah kau kacik lebih. Saya tak nangis, saya cuma kira macam jadi sebab je lah. Kata nak makan buah naga tak? Si nak makan buah naga tak? Ada ke? Kalau ada boleh. Sekejap, sekarang ni mana Aish? Mana Aish? Cik nak cover-cover pula. Tak adalah, saya lambat lagi nak menangis. Come on lah. Look at my face. If you look at my face, you can see my smile only. My smile always. Ikat. Nak video kau nangis? Aku ada. Akak aku ada. Akak kau pula? Ada ni. Share lah sikit tapi kan. Bila saya dah balik Warga FC, rambut monyet. Saya kalau saya balik KL kan, pertama yang saya nak cari makanan adalah Sloopy. Itu benda pertama kalau saya sampai dekat KL. Macam dekat JB ni tak ada Sloopy. Ada memang ada, cuma jauh. Kalau saya turun bawah rumah, paling-paling pun ada kedai mamak, ada Fastmart, ada KK Mart. Kalau nak cari 7E tu bla-bla apa, bla-bla Peling, bla-bla Tampoy, bla-bla Ansana, semua kat situ. Ya duk, aku teringin kat ni. Ya duk, ikat rambut. Orang rumah suruh kita buat lah ya. Okey, si gerak dulu. Nanti saya DM minta nombor kau. Biasa. Hati-hati, okey? InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa. Dan saya memang nak jumpa awak. Apa macam sengit je ni? Sekejap. Sekejap. Sengit. Sini apa? 2-0. Apa yang 2-0? Ya Allah, dah pendek ke rambut saya? Saya nak buat mulut guys sebab saya nak ikat rambut macam apa Genji. Dah sabar beruk. Nampak? Bentuk apa? Bentuk love. Love tu untuk apa? Love you. Mulut kawan. Saya nak buat mulut supaya nanti saya boleh ikat macam apa Genji. Lama lagi je. Sekejap, kita tunggu kawan kita yang lain. Acik kau kenapa? Sekejap. Okay, Syirah dah nak siap. Macam biasanya Syirah kod dia 2808 250804. Bah, tengok DC saya. Sekejap, saya tengok ya. Dragon fruit apa? Purple ke putih? Saya minat dragon fruit ni sebab warna dia je kan. Sebab apa favourite warna saya kan warna purple.
Sesuai sangat. Sesuai apa? Ha? Apa yang sesuai? Janganlah beruk. Dalam purple sibuk engkau. Apa? Isi posa. Apa jadah pula posa? Saya tak batal lagi tahu posa tahun ni. Cuma puasa yang tahun lepas je saya nak kena ganti. Saya lupa guys. Saya lupa nak ganti puasa tahun lepas. Sepatutnya sebelum puasa tahun ni kan kita kena ganti dulu puasa yang tahun lepas apa semua. Saya lupa guys. Lupa. Sebutkan nama perempuan isi tahu. Sebutkan nama perempuan isi tahu. Dalam purple isi, dalam purple. Posing. Nak posing? Sebab apa tak puasa? Adalah. Adalah. Yang tahu je tahu. Cepatlah. Next. Aku tak ganti posing kau tahu tak? Lama sangat tu. Sekejap. Thank you. Apa ya? Thank you. Next sodo sikit. Segabut aku. Cepatlah Syirah. Nak stumble lagi. Nak stumble lagi. Lepas tu nak ni lagi. Nak tu lagi. Nak anak lagi. Apa semua banyak benda nak kena fikir ni. Lagi bang. Sabun lah. Okey. DP. Bukan Rizal. Dah tak nak buat stiker kau. Dah takut isi sakit hati. Apa pula sakit hati? Baik nanti saya share kat Ain. Dalam jap. Sekarang pukul 8.30. Dalam pukul 9 lah. Buat muka monyet bang. Tak, aku tak tahu. Confirm tak sakit hati? Tak. Wah, bukan. Okay, let's go. Penantian. First league, awak menang 4-1. Let's go, second league pula. Let's go, second league pula. Main gila. Let's go, second league pula. Isi seronok lagi sekejap je. Sebab kan, saya pun tak faham. Kawan saya ni asyik-asyik. Isi bila nak repeat? Abang Isi bila nak repeat? Saya pun katalah dekat dia, sobar. Nanti ada masuk kita boleh repeat balik apa semua ni. Sobar, kena sobar. Okey, ni baru seru. Syarat Liga Malaysia je syarat dia adalah Liga Malaysia je. Isi bukan. Bukan suruh kau screenshot, bukan. Sobar DP tengok Oh bukan aku suruh kau ni. Tidak. Warna putih adalah warna kegemilangan tau. Kalau kalah Tok Dahlan kena belanja air aiskrim Aicha. Pula dah. Okey, bak datang. Are you ready? Let's go. Macam kawan saya. Memang kenal pun. Memang saya kawan awak. Main Kelantan. Gomo Kelantan, gomo. Kelantan, gomo. Let's go. Tadi Sabah kita kena teruk kan 2-0 kan. Kau tengok aku pakai Kelantan mesti berdesut 5-1 aku tagih. 5-1. Kau tunggu.
Poi lah pakai nogori ko apa ko. Kalau apa laki Negeri Sembilan. Dapat pula girlfriend Negeri Sembilan. Mesti kita pun akan pilih Kelantan juga. Gentle cakap. Gentle cakap. Gentle. Ho. Bola Westa ko demo. Gomo Kelate gomo. Bola Westa ko demo. Gomo Kelate gomo. Kenapa kepala saya, kelapa saya ni beroyang siap? Okay, let's go. Itu dia. Daniel Hakim. Yo bui pulak bola kau ni. Amiro Apik. Wi kau kiper. Kiper wi pulak ke Ite. Ite wi pulak ke anak Rosli. Anak Rosli bawa pulak bola tu. Bawa jangan tak bawa. Ni. Wi ni. Okay, Azir. Aziz pulak dah. Nate beruk Azir. Supoh nate beruk. Memang nate kubah. Nate kubah sungguh. Dok wi pulak ke Ite ni. Ite pulak. Wi pulak ke Aziz ni. Aziz, wi pulak kau ni. Hak ni siapa yo pulak nama ni? Tak kenal kita. Tak kenal kita. Siapa tak kenal kita? Ni pulak habis pulak ke Kangkang ni. Kangkang ni pulak nyepak. Oh, tak sumbak pulak masuk. Tak masuk pulak. Berat. Berat nate. Farid Izhar pulak ni. Yo teh ke mana pun kita tahu nate tak go. Tak sumbak. Yo kena sumbat dalam ni. Dalam jari go tu. Okey, wi kau sini. Wi sini. Okey. Wi pula kat tu. Bukan hot tu nate. Oh, nate beruk sungguh lah. Okey, wi pula sini. Okey, Kangkang. Kaki pula dah. Okey. Oh, derah nate ni. Okey, derah. Bukan situ nate. Allah lah. Berat. Berat. Okey, gi. Okey. Bukan situ. Gi. Orang suruh gi lah. Gi. Gi. Nampak tak? Tak boleh sumbak. Nanti kacil lawan dengan ni. Nanti kubah. Tak kira nak sumbak nanti kacil ni kecil. Yo body kecil. Mudah nak ni. Lagi ke apa semua. Tak boleh. Popok yo tak boleh nak unggah kita. Popok yo memang tak boleh nak unggah kita. Bukan situ nak. Beruk sungguh. Beruk. Wak lolok jatuh. Wak lolok je tak ada apa lah. Wak lolok je. Alah, setakat so je. Tak rasa kita kalau so gitu. Tak acuh. Gi. Nate. Sabar. Gi. Okey, gi. Beruk. Gi. Okey, Azir. Gi. Bukan situ nate. Paruk. Belawak ni. Tak belawak. Bugi sudah lah dengan nate bugi tu. Main ni nate bola pula ni. Kita main nate bola pula ni. Gi. Okey. Buat magi lah. Nate, buat magi nate. Nampak tak kiper dia lagu mana tu. Sarung mana kita kiper lagu tu gak. Allah. Pakak nak nyepak pun. Tak reti. Gi. Okey. Bukan situ. Allah lah. Apa main taruh gitu. Tak jadi gitu. Sumpah aku cakap. Aku jumpa kau tepi jalan. Aku tembak muka kau. Gentle. Gentle aku cakap. Aku jumpa kau tepi jalan. Memang aku tembak. Aku tembak semua hitam. Kalah tak? Kita tak kalah lagi boh. Ya kena sabar. Kalau tak sabar, tak jadi. Mana ada. Drag. Nanti babi dah. Okey. Mujo situ. Okey, gi. Ni. Kita kena jaga-jaga dengan ni pakai-pakai item tu. Hampir masuk siap. Apa ni kalah? Sabar. Ni kena sabar. Kalau tak sabar memang kalah lah. Sorry dari si aku naik kotak kawan aku.
Nanti kubah sungguh. Tutup. Mujur tak masuk. Mujur tak masuk. Okey. Terderah lalu. Derah lalu. Derah lalu. Okey, tanduk tepi tu. Tepi. Gi. Ni. Gi. Derah lah. Allah lah. Gi. Allah lah. Buat apa situ nanti? Berat. 0-2. Serabut aku. Serabut. We're down, but we're far from out. Now, Hak lepas 4-1 Hak ni pula 0-2. Tak jadi. Nanti mu tengok. Nanti Kelantan pula sumbat gol. 4-4-2 saat ni. Lepas ni. Musabar. Sabun nate. Okey, gi. Okey, sepak lalu. Siapa pula nyalih tiang gol tu? Aduh, kau tak straight memang dah betul-betul masuk. Si Syirah ni, Duk Ali ni tiang gol. Gana gitu. Berat. Tak habis-habis nak Wite ni. Wite ni tak ada gapo. Gi. Okey. Wih tepi. Okey. Nampak. Dia buat ski dah tu. Dia buat ski dah tu. Okey. Tak jadi, boh. Tak jadi. Tak jadi gitu, boh. Kelantan lawan Negeri Sembilan, gak. Bukan setara kita, boh. Ya Kelantan kena lawan JDT. JDT musuh ketak kita ni. Setakat Negeri Sembilan ni, Allah lah. Celah-celah jubur je. La ilaha illallah. Nampak? Bukan situ. Bukan. Gi. Okey. Celapa. Duk buat senyak pula lah. Duk buat nyadik ya ni. Lah. Okey, gi. Okey. Gi. Gi. Sikit gi. Rok main gini. Apa berat sangat. Kelantan ni dok rok dah. Dok rok dah kita. Okey, sumbat. Allah lah. Sikit lagi. Aduh. Serabut nate. Serabut. 24. Sikit je lagi tu. Coming on the field. Number Dia buat teruk kamu tengok. Dia nak tukar player pula. Keeper cekak. Tapi kaki kita ni lagi cekak. Kaki kita ni be. Super ya Kalau sekali renjah memang termasuk lu bego tu. Termasuk. Kelantan. Kalau lanjut aiskrim kat Ain InsyaAllah. Nanti suruh Ain bagi QR. Tak ke mana kat kita. Derah. Derah. Derah tu boh. Okey. Allah lah, sikit lagi be. Sikit lagi be. Okey, tu. Okey, win ni. Okey, gi. Okey, sumbat. Allah lah. Okey. Wow, sikit lagi be. Sikit lagi nak sumbat be. Allah lah. Sikit je lagi tu. Allah lah. Okey. Boleh ni. Saya Kelantan. Awak Kelantan? Kita ni Kelantan ni sejak apa? Yusmira. Kita zaman-zaman Kelantan Yusmira. Zaman-zaman Kelantan Yusmira tu memang nak berdengar kahwin time tu.
Minat benar kahwin time tu. AC kalah kena belanja saya sate 20 cucuk. Boleh. 20 batang boleh? Okey, gi. Gi. Okey. Okey, tengok tu. Wih. Okey. Ya Allah. Nama saya Budu _ CR7. Boleh kita tengah apa ni? Has been indicated. Apa ni saya pakai Ganu. Ganu kita. Goal! Number 20. Good kan? Ya. Habis dah ni. Tak apa hitam, tak apa. Cuba tengok DC saya tu, kereta saya sekejap Please turn for scores from today's other match. Siut dah Syirah. Tak apa. Bak datang, awak nak pakai Kelantan, saya pakai Terengganu Boleh Malaysia? Awak pakai Kelantan, saya pakai Terengganu. Macam? Syirah, kita boleh repeat lagi tau. Tapi nanti. Okay? Okay, Mbak tahan. Kita pakai Ganu pula. Kita pakai Ganu. Okay, thank you so much Syirah for today. Besok kasih repeat, okay? Tak pun, kita repeat depan-depan hari Ahad. Macam nanti kita suruh saya bawa kereta, nanti kita main dulu. Kalah? Ya. Nanti ni suruh ni. Ain bagi QR. Malaysia, awak masuk kod 250804. Isi lawan saya pula. Kejap, saya lawan Malaysia dulu, baru awak. 250804. Cuba tengok DC saya. Saya tak boleh nak buka DC. Password? Jap, tunggu ni dulu, Malaysia dulu. Handsome juga macam ni AC Aisyah macam tak sesuai je kalau AC saya 45. Tak boleh kalau saya ni 25. 45 tu birthday tu. Nanti saya nak tukar dah ni. Nanti saya tukar. 250804. 250804. Nanti tak lama lagi saya akan menjadi AC _ Sai 25. Nanti akan jadi 25. Gentle. Oi, ya. 2504. 250804. Oi, ya Pep. 250804. Cuma saya tak tahu nak tukar macam mana. Nantilah. Nanti saya buat. Patutlah dia tak ada. Dia kecewa. Dia tengah apa? Tengah sakit hati. Kuat lagi. 250804. 250804. 2508. Okey, 25 dah betul. 08. Alamak, Ais ni serabut lah. Sekejap, saya habiskan dengan Ais dulu. 250804. Kejap Malaysia, awak lepas ni. Dua 250804. Aish. Malaysia Liga Super tau. Liga Super. Liga Super. Alah, Aish ni tak ada apa lah. Aish ni tak ada apa lah. 250804 tau. Mak ai.
Baju warna ni tak apa. Kita pakai baju warna putih. Kita pakai baju warna putih. Bak datang. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah. Tiba-tiba JDT. Yelah, Aish kan duduk ni Johor. Saya pun duduk Johor tapi saya kerja je kat Johor. Saya kerja je kat Johor. Saya memang apa orang kata memang tanah air sejati lah. Isi try masak Maggi kari campur susu. Susu dash lady ke? Susu dash lady ke? Tadi beres ambil Kelantan. Okey boleh. Bisa. Nanti saya suruh orang rumah saya masakkan. Kosong Kelantan jadi T5. Bak datang. Hai, awak tak kenal lagi kita. Hello, everybody. Ini setakat Beksen ni kan. Apalah sangat. Setakat Beksen ni apalah sangat. Tak aca. Sarawak ada ke? Sabar JDT lawan United. Okay, let's go. Okay. Itu dia. Nampak kita pakai caster daripada ni. Lanjak Ica, QR. Okay. Alamak. Hai, tak ada apalah. JDT. Apalah. Okay, let's go. Boom. Wah, nampak tak? Yo sepak bola sampai nak ke bulan tau. Nate sungguh. Okay. Aduh. Sabar. Follow. Tak full? Ya betul tak full. Ref. Okay, mantap. Terima kasih. Awak tukarlah jersey. Tak payah pakai jersey Johor. Jahat tu Ref. Apa tu Ref? Jahat tu Ref. Jangan gitu Ref. Salah. JDT semangat. Pro Kelantan. Nak kena ada saya baru semangat. Okay, gi. Pakat gi lalu. Gi. Alamak Iten ni. Duk jauh situ buat gapo? Mari sini. Bukan. Okay. Sama gitu. Okay, gi. Sepak. Sikit lagi. Note 0. Baik sikit Order je lah Aichen. Lepas tu hantar kat Umain. DM. Tak boleh. Woohoo. Okay. Jangan di situ bodoh. Nanti kubah sungguh. Okay, gi. Ya. Gi nate. Nate. Okay, bagi. Okay, gi. Ze. Tu ite tu mitok tu. Segabut aku. Anjir bro sial. Okay, ite. Okay, Keeper wi atas. Jangan main gitu nate. Alah kubah sungguh. Okay, gi. Ze, tarik. Gi. Okay. Ze. Tu. Sumbak. Ya Allah. Apa jadi gitu? Mu pandai main tak pandai main ni? Allah lah, nak rapah bola po, supaya rapah cita. Yo punya nak rapah bola tu, sama sebiji supaya ni, nak rapah game orang. Yo kena step by step dulu. Semak lah pasal kau ni, bodoh lah nate. Habis. Kalau nak kita cakap sabar ke? Okey, separuh masa yang kedua. 45 minit.
Cepat SG sekejap. Last saya main dengan ni Malaysia, lepas tu baru kita SG je. The second. Sekarang pukul? Oh, okay, cukup. Satu game lagi. Besok pula kita ni. Mantap Kelantan. Kelantan? Bukan Kelantan, Kelantan. Tak payah merosakkan bahasa kebangsaan aku je kau ni. Alah, kita cakap sabar boleh bah? Assalamualaikum, salam. Nampak main gila. Assalamualaikum semua. Kau salam saya. Saya burik kau. Siapa ni ha? Kau diam. Nampak tak? Musuh ketat Kelantan adalah JDT. Okey Zam. Zam. Beruk kau Zam. Beruk. Tahu beruk. Okey, tak beruk. Okey. Sikit lagi tu. Gi. Nate. Alah, buat apa lah. Gi. Mari. Pakat gi belakang. Pakat. Gi. Sepok ite. Bukan degah sangat. Allah lah. Degah sangat tu Nate. Substitution on the field. Number 24. Coming on the field is Okey. number 12. Sabar. Ivan Dayu. Oh, Ivan Dayu ada. Okey, gi belakang. Gi. Okey, sepok. Dengar. Okey, mantap. Bola wes demo, gomo Kelantan gomo. Bola wes demo, gomo Kelantan gomo. After 72 Mantap isi, nampak? Dah 2 kali dah saya tumpaskan JDT. Main gila. Nampak kita sepak daripada jauh. Wah, sikit lagi tau. Sikit je lagi, nampak? Okay, let's go. Okay, gi. Aduh, betul-betul cakap. Apa ni ai? Malukan JDT. Alah, tak payah beria lah Syian. Awak pun orang Kelantan tau Syian. Awak kena tahu asal usul awak mana. Dia pun main Kelantan, lepas tu nak keret. Okay, pam. Sikit lagi tu. Main gila. Habis dah lah. Tak boleh ite. Dah lah ite pala botok, nate botok. Tak boleh. Demo memang tak boleh. Siapa suruh pergi dekat ni JDT? Tak boleh. Demo tu pala botok. Tak jadi demo. Tak jadi. Demo tu pala botok. Kalau nak tanduk bola tu kan licing. Siapa suruh botok licing? Sap.
Main gila. Nampak? Zap. Okey. Okey mantap. Okey bagi. Okey. Okey bagi tu. Okey. Allah, sikit lagi. Okey. Apa pula ref? Alamak, ref ni kena bayar ni. Kena bayar dengan TMJ ref ni. Ref kena bayar dengan TMJ ni. Kena bayar ni. Ref kena bayar. Sikit lagi sial. Kena bayar. Sikit lagi duk. Okey, Malaysia standby 250804. Last. Okey, pergi. Jangan. Mantap. Okey. Bas, saya nak main FF dulu. Okey, baik. Hati-hati, okey Faris? Menipu 2 game ni. Biasalah. Biasalah. Nastra JDT. JDT kena 2-0. Bapak malu siap. Kalau dunia realiti kan, amin. Okey, Malaysia. Pak Tang. Awak pakai Kelantan, saya pakai Terengganu. Awak pakai Kelantan, saya pakai Terengganu. Saya nak jadi apa kata, nak jadi casting untuk ni pula. Logat Terengganu. Alah. Terus-tubik demo. Terus-tubik demo. 2 kali dah malu. 2 JDT tak apa dok. Nak buat macam mana dok? Malaysia ada tak? Kalau tak ada, saya nak tukar game terus ni. Malaysia ada ke tak? Kalau tak ada, saya nak tukar game terus. Ada ke tidak? Dalam kiraan 10, 5, 3, 1, 0. Dah tak ada dah tu. Syah tak ada gas stumble. Malaysia tak ada Kompon tak ada. AC ya. Yo. Saya. Nak. Okay last game last game. Last game awak. Cepat. Last game. Last ni guys, last. Lepas tu saya terus tukar pada stumble. Oi, ya Pi. Kenapa Pi? Kenapa Pi? Kalau aku boleh main, dah lama kasih menang JDT. FC Mobile ada JDT tak? FC Mobile. Woi, ya Pi. Kenapa? Kenapa Pi? Kenapa? Tak ada doh. Habis tu FC Mobile tu macam mana? Cuba awak main game tu kan, gameplay, awak screenshot hantar kat saya. Saya rasa macam dah siap. Macam dah, macam belum. Natang ni? Mu suka ye? Mu suka ye? Dok dok dan kita dok suka ye buat benda dok. Oi, ya Apik? Ya, kenapa? Kenapa Pik? Kenapa? Woi, iya kenapa? Apa pula Terengganu lawan dengan Anasa ni? Tapi baju Terengganu yang kedua tu cantik tau. Ni. Yang ni semat gila weh baju JDT. JDT pula. Terengganu. Akia ke ni? Mak Yat? Mari kita. Mari. Mari kita. Let's go. Tak ada
Last game. Lepas tu saya tukar pergi ke Stumble pula. Last. For the first time dalam sejarah Malaysia, Welcome to today's match. Terengganu menentang Anas. Main gila. Nak join Stumble bisa. Kejap ya. Last game. Tak tanya. Tapi semak baju JDT-nya ni. Nanti aku nak belanja saya baju Kelantan. Wih, lagi laju gameplay ni. Lagi laju. Sedap. Oh, dia macam ikut real lah tak ada dua Liga Malaysia. Oh, faham. Laju. Terengganu laju. Saya rasa kalau saya pakai Terengganu, saya boleh kalahkan Negeri Sembilan. Sebab dia macam real tau. Dia macam ikut real. Azhar Azmi kak. E-football lah. E-football. Ya. Wow. Nanti saya nak download e-football dalam PC. Tapi main pakai itu yang pisang. Kena main pakai keyboard. Kalau main pakai controller baru sedap duk. Dapat main pakai controller baru sedap. Tak apalah, tak payah ada FC. Saya dah download. Kenapa tak ada? Mereka rasa saya sanggup download tau. Wih, laju. Terengganu laju. Sumpah aku cakap. Dia punya gameplay laju. Dia macam ikut real lah. Dia sepak pun laju tau. Cepatlah nanti orang nak main. Ya, sabar. Buang je kualiti tak bagus. FC Mobile tak cantik. Tak apa, nanti saya delete. Nanti saya uninstall. Nanti saya nak download dekat PC pula. Cepatlah Natang. Natang. Muak benda Natang. Natang. Muak benda. Sepok Natang. Gitu. Okey, Akram ni player Kelantan tau. Delete isi. Ya. Nanti kita main Minecraft pula. Tu mak yak tu. Ya. Bukan ke situ. Ya Allah, Kareka. Ya Allah. Okey. Tu. Ya Allah. Okey. Lawas siau. Siap buat skill tu. Cina. Hello, Iman. Ya Allah. Allah. Cina, ya. Kenapa ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. IPG reject. Kenapa reject? Bukan dapat straight A ke duk? Bukan you dapat straight A ke? Asal reject? Okey. Ya Allah. Banyak juga yang kena reject. Habis tu apply kat mana? Ya Allah. Okey. Ya. Tak tahulah awak. Alah, sianya. Allah. Cuba try dekat UPU. Try UPU. Tapi dah dapat straight kan? Takkanlah tak dapat university kot. Menipu sangat tu. Orang belajar penat-penat tau. Belajar penat-penat, fokus apa semua. Siang malam belajar. Lepas tu suka hati dia reject. Minecraft bila isi nanti? Suka hati dia je. Tunggu result UPU. IPG tu you minta kat mana? Okay. Last.
Second half. Minecraft nantilah. Nanti saya play ni. Sebab saya nak main reanime dulu. Saya nak main reanime dulu. IPG tu khas yang nak jadi cikgu sekolah rendah. Oh. Kalau sekolah menengah apa? Orang panggil? IPG kan? Sekolah menengah. Oh, so nanti kalau you dah belajar dekat IPG ada dekat KL. IPG ada dekat KL. Aduh, kalau you dapat nanti I boleh lah. UPC sekolah menengah. Oh, UPC dekat Perak. UPC dekat Perak. Kalau kat KL dekat dengan I. Boleh lah nanti apa kita ni belanja makan apa semua kan kat kedai. IPG ada kat KL. Alah, sayangnya kalau UPC tu kat Perak rasa. Perak kot, Perak. Number 19. Coming on to replace him is number 46. Okey. Itu apa benda? Bukan. Okey. Tak okey. So sad cause IPG tu memang punya dream. Oh, faham. Habis tu nak buat macam mana? Tak dapat kan? Cuba apply lagi. UC apply dekat mana? Bukan UC. IPG apply dekat mana? Cuba try UC pula. Tapi UC tu dekat Perak. Perak tak pernah dekat dengan Win kan? Tanduk. Okay. Come on. Ayo. Okay. Wah. Dia punya melayang tu kan. Okay, let's go. Lah tak jadi. UC dah apply guna UPU. Keputusan bila? Bila dapat tahu? Rasa UC tu dapat tu. I rasa UC tu dapat. Confirm. Belum tahu. Rasa lah UC akan dapat tu. Akan dapat. Akak, doa akak termakbul kak. Doa akak termakbul. Sebab malam ni adik collab dengan Boy Tot OT dengan Boy S2. Kat mana? Akak kita seorang je kak. Doa kata mabur tau. Tadi Boy TOT Roger. So malam ni saya parah dekat Kulai. Bersama dengan boys tu Boy TOT. Mei hari tu mata putih. Mata putih kenapa? Dia duduk kat kubur? Dekat situ ada kubur ke? Ya Allah, kenapa sepak semua tinggi-tinggi tu? Substitution on the field. Number 26. Number 9. Coming on the field. Number 11. Yang muka orang tu. Number 88. Dekat sana ada kubur ke? Sejak bila pula dekat Kulai tu ada kubur? Kubur dia. Oh yeah. Kubur pengasas tempat tu. Yang kat keranda? Dekat keranda ke? Apa? Mana ayang kita rindu? Okey.
laju. 1-0 je Anas lawan dengan Terengganu. Mantap duk. Minute added time. Ai. Apa ni? Bang, abang dah tua lah bang. Abang dah boleh pencen dah bang. Dia depan pantung gol. Oh, okey. Patung tu saya tahu. Apa? Ronaldo nampak muda siau. Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Pempendih. Hui. 1-0 je.